Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak kongsi sikit cara nak beli hartanah dengan selamat. So, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Okay, sebelum kita nak beli hartanah lelongan, apakah perkara faktor yang kita perlu tahu supaya kita dapat beli dengan selamat lah. Kerana dalam hartanah lelong ini, kalau kita tersalah beli, mungkin menyebabkan kita akan lebih rugi lagi banyak. Sebab apa kita lebih rugi lagi banyak? So, hari ni saya nak terangkan sikit lah macam mana cara nak beli hartanah dengan lebih selamat. So, dalam hartanah lelong dia ada 3 basic step yang biasanya kita kena tahu, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Kerana ketiga-tiga step ini ada kepentingannya sendiri. Andai kata kalau kita tersilap langkah, boleh menyebabkan kita rugi besar ataupun banyak proses yang buruk boleh berlaku. Okay? So, jadi kita nak kongsi sikit lah berkenaan dengan